Assalamualaikum. Ini pencerahan kepada Jabatan Agama Islam Pahang pasal pencerahan pasal penerimaan wahyu tu. Dia curi barang-barang, termasuk duit durian apa benda dekat Terengganu. Sejak dia bermula dia dekat Pengalian dulu. Tolong dapatkan maklumat dia orang tu dah dapat wahyu belum? Dia kata saya ni nak bagi wahyu dekat dia curi barang-barang kat saya. Dia macam mana? Dia masuk rumah dekat Terengganu apa benda dengan gaib tu. Dengan berada arwah berada kita. Rapli. Kita dah bagi tahu dekat balik. Bang, hati-hati bang. Dia ni telah mendapat wahyu. Wahyu jagat katanya. Dia bilang saya bang. Kawan tu kata ada ni. Jadinya dia kata kita nak bagi wahyu dekat dia. Dia dapat wahyu belum? Kalau belum dapat wahyu, kita nak bagi dia wahyu. Dengan wahyu dia, dengan pertanyaan ni, kenapa kena curi barang-barang dekat situ? Motor-motor. Okey? Itu dia. Saya berada dekat Keput hari ni 1 Oktober 2025 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1449. Okey? Minta tolong dia jumpa majlis. Belum kita faham bapakkan statement dia pada yang kata saya ni nak bagi wahyu. Konon-konon wahyu dia orang dapat wahyu tu. Dia cakap apa pun. Ini hari ni baru saya tanya pertanyaan ni. Dah dapat wahyu belum? Kalau belum, saya nak tolong bagi. Lepas tu jawab pertanyaan saya, kenapa kena curi barang-barang dekat situ? Kenapa kena ambil duit naik keluar bank? Kenapa dengan scammer tu? Scammer tu daripada institut mana? Institut scammer mana? Norton ke Southern ke? Daripada ni ke? Afrika ke? Daripada unit mana? Scammer tu. Daripada unit dakwah ke macam mana? Cuba jelaskan sikit. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video, insyaAllah.